Hai, Assalamualaikum, apa khabar? Mesti semua macam, wah, tiba-tiba ada video baru. Salah, video job baru. Korang semua mesti macam, tapi sabar, kalau video ni capai 500 like lebih, kita akan adakan video baru. So, tekan butang like tu. Hari ni kita akan react kepada beberapa momen gameplay. That Zephyr guy keep on dying, man. Dapat tak? Itu yang aku cakap tadi. Jangan mati. Jauh sikit. Pergi jauh sikit. Asal kau jerit macam tu. Satu game ni, nama game dia Ragnarok Original Classic. Ragnarok Origin Classic. 14 tramp, second jobs, arriving all at once. Free job change. Become your best self in Ragnarok Origin Classic. Let your power shine. Kepada siapa-siapa yang tak pernah dengar pasal game dia kan, korang boleh check dekat App Store dan juga Play Store korang. Korang boleh download secara free. Apa yang menarik pasal game dia is game dia tak ada unsur pay to win langsung. Contohnya lah, engkau adalah pekerja kilang biasa dan juga member engkau ni salah satu pemegang saham terbesar kilang babi terbesar dekat Malaysia. Tapi kalau korang masuk dekat dalam game Ragnarok Original Classic ni, korang berdua adalah sama rata. Kau boleh jadi lagi pro daripada dia kalau kau rajin sikit. And benda berbayar dekat dalam game dia hanyalah dia punya monthly battle pass dia. No bundles, no shortcuts. Only true adventure. Only in Ragnarok Origin Classic. Kau kena ada skill yang bagus, strategi yang mantap dan juga teamwork yang paling padu. Nampak tak? Mamat ni cuba yang terbaik untuk jaga Crazy, which is support dia untuk menang dekat dalam game dia. And sekarang adalah masa paling sesuai untuk kau main game ni sebab dia orang adakan check up yang price pool dia sampai 1 juta US dollar. And mana tahu lepas kau register, lepas tu kau masuk dekat dalam tournament tu tiba-tiba menang. Nanti hulur sikit dekat sini. So hari ni kita akan react dekat 5v5 PVP mode dia untuk bagi rough idea dekat korang macam mana tournament dia nanti. So let's go. Sebelum kita start, aku nak korang bagi tahu dekat aku macam mana aku nak dapatkan kad ni. Macam mana aku nak dapat kad? Boleh tak aku masuk dekat dalam game dia, aku sepak owner dia, lepas tu aku bawa lari benda tu. So kalau korang tengok dekat sini juga kan, dia sebenarnya bukan match biasa tau. Dia adalah Indonesia lawan Filipin, Indonesia lawan Thailand dengan Indonesia lawan Taiwan. Bapak epic siot. Cuba korang bayangkan kalau korang wakilkan untuk Malaysia pula. Tapi bila bayang balik muka korang jadi wakil Malaysia, tak apalah. Tak apa dek. Okay, so match dia dah start. Jom kita tengok. So yeah, we'll see who'll get. I think it's dude. This is not even my party. Apa maksud kau itu bukan parti engkau? Dekat lobby tadi engkau dah dengan parti engkau, dek. Hey, this Zephyr is Zephyr. Oh, Zephyr is my party. Lain kali kenal lah team masing-masing dulu sebelum masuk lobby, dek. Ada macam-macam nombor yang tengah keluar dekat sana. My brain cannot process lah, siot. Dan abang rasa Mamat ni tengah ambil healer tau, which abang suka. My perfect role. Abang sebenarnya suka kalau ada karakter tu dia boleh heal teammate kau tahu. Kau tengok macam ni, Mamat ni dia pergi mana-mana tu, dia heal semua teammate dia, kau tahu tak? Aku nampak nyawa teammate dia pun naik. Aku rasa aku dah tahu dah role apa yang aku akan pilih nanti. Macam dekat dalam ni, daripada tadi budak Toshio ni dia tengah carry teammate tau. Dia tengah bunuh banyak enemy. Kau nampak tu, dia bunuh enemy kan, dominating. Tapi cuba kau bayangkan engkau ni support Mamat ni. I'll try to hold them off. Fuck. I'm gonna die. Jangan mati. Jauh sikit. Pergi jauh sikit. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Fuck. I'm gonna die. Okay, kau nampak kuda ni? Dia nampak ni adalah support dia kan? Kau tengok dia kejar. Kau kejar naik apa setan? Ayam ke tu? Lepas tu dia balik. Weh, Toshio Gigi nak mampus dah. Wah, mantap doh Crazy. Siapa doh kau sebenarnya Crazy? Mantap doh. Tak, Mamat Zevor ni daripada tadi aku perhati je. Asal kau mati cepat Apa masalah kau sebenarnya? Where is your skill, man? Shit, that Zephyr guy keep on dying, man. Dapat tak? Itu yang aku cakap tadi. And that's Mati lagi Zevor tu. Zevor, bagi aku je lah main. Setan, kau main macam mana, dek? Kau sabar kejap, main sini. Aku cari POV Zevor pula. Zevor, aku dah jumpa POV kau. Kau sabar. Aduh, beku. Oh, bisa di-rest ya? Bisa di-rest acik kau. Mamat tu tengah panas dekat stream sebelah, kau tahu. Betul? Mati lagi. Budak Crazy tu dekat sana tunggu masa je dia nak cari alamat rumah kau tahu. Lepas tu tengok nyawa lu lagi. Mati lagi. Kita survive ya, teman-teman ya. Minimal survive. Di target lo, enak. Minimal survive. Mamat tadi dah panas dengan kau tahu tak? That Zephyr guy keep on dying. Kita pergi dekat POV lagi satu low demo ni kan. Kau tahu Mamat ni sweet, kau tahu? Tengah guys. Yeah.
Gua nge-hold Ha. Crazy dulu. Please, Crazy Nampak jangan tak? mati, please. Mamat ni Aman, cuba aman. yang terbaik untuk jaga Crazy, which is support dia. Aku kalau aku main support, tak ada siapa jaga aku, setan. Okey, lagi 15 saat. Jangan mati. Jangan mati. Zevo! Jangan mati. Zevo! Mundur dikit. Zevo! Jangan mati dulu, please. Jangan mati dulu. Jangan Minus 2 mati, poin. setan. Maksudnya Zevo! kita harus hold 2 poin. Ha. 3, 2, 1. Menang, mantap Nice. tu. Asal kau jerit macam tu? 3, 2, 1, menang ya guys ya. Kau Zevo, kau dah mati tu. 7, Kau tak 6, payah. jangan ada yang mati dong. Ya, kau tak payah pergi dekat sana 3, Zevo. Ya, 2, sekali 1, kejap lagi. menang ya, guys, ya. Wah, menggatal pula engkau nak pergi lawan lagi. Kenapa? 4, 11, 12. Penyumbang paling hebat dekat dalam ni. Mantap Zevo. Aku faham perasaan dia ni. Kau tengok ni. Matiin chip don. Nice. Mundur. Balik. Jangan bagi dia orang kill lagi. Balik ke belakang. Mantap. Main masa. Balik. Lari-lari udah. Balik. Jangan bagi dia orang kill kau. Balik. Mantap. Sikit lagi. Mantap lah. Ini pun dikira macam satu strategi juga, kau tahu tak? Macam kau dah bunuh. Lepas tu perbezaan korang ada dalam 5 macam tu kan. Lepas tu korang main masa. Oh, bijak juga ada orang ni. Mantap tu. Aku rasa macam kalau aku main nanti, aku bunuh satu, lepas tu aku nak lari je. Itu orang panggil strategi. Bukan sebab noob je. Asal dekat sini dia lawan dengan Filipin. Okey, agak lama. Yang ni lawan dengan Thailand. Lama juga. Sampai dekat sini asal macam kejap je. Ini match apa setan? Ini bukan match. Ini dah lebih kepada membuli. Yang tak boleh belah. Finally Zevo ada function dekat match ni. Kau tengok tu. Kau tengok Toshio memang kalau nama dia. Zevo keluar satu. Anjir, gua Okey, di Zevo bot, keluar anjir. lagi. Zevo is kepah. 5 meter aja. Wah, mantap tu Zevo. Keluar dari mic-nya, anjir. Wah, teruskan Zevo. Wah. Anjir, mulutnya mulut sampah aja. Bisa nih. Damn. Dekat match ni je lah. Mantap tu. Kalau match ni ada orang kena bunuh dengan Crazy, Dek, kau kena praktis lagi. Kita tengok Ya, jap. boleh, guys. Ada ke tak ada? Sorry. Toshio. Okey. Lagi. Crazy. Anjir, masalahnya Mati dengan support. masalahnya ini nyerang sial. juga enggak anjir, orang-orang dikeroyok, Cok. Ini korang kena tengok. Menang 3 kali kalau nggak dapat apa-apa sih. Macam mana? How? Mamat tu basically dia tepuk guna benda yang buang habuk tu, kau tahu. Zap. Dapat kill juga. Apa korang buat ni? Apa kau buat ni? Ha? Actually bagi aku game dia agak menarik, kau tahu. Lagi-lagi kalau dia melibatkan strategi. Balik ke belakang. Mantap. Main masa. Ambil siapa, nak guna skill apa, timing skill kau bila nak guna, dan juga teamwork kau macam mana. Ini kalau aku try dengan kawan-kawan aku suatu hari nanti lah kan, kalau diberikan rezeki ke apa kan. Confirm aku cakap kecoh gila, kau tahu tak. Lagi-lagi aku dekat belakang terus bagi heal, aku tak nak heal orang. And actually aku tak sabar nak tunggu tier cup dia. Sebab aku macam tertarik macam mana dia orang nak susun team dia orang, nak guna strategi apa, nak guna skill apa semua jadah tu untuk menang tier cup tu. Tier cup nanti dia akan macam yang kita tengok tadi tu. Cuma kali ni prize pool dia 1 juta. Oh damn. And disebabkan dekat tournament dia tak melibatkan apa-apa pay to win unsur tu kan. Aku macam mana korang nak menang kalau korang dah ada strategi ni dengan strategi tu? Sumpah aku tertanya macam mana. Dia macam korang semua adalah sama rata 5-5 orang tu, and apa yang kau pilih akan menentukan masa depan kau. Oh, damn. Siapa-siapa yang berminat nak try game dia ke apa, tekan link dekat bawah untuk download secara free. Dia available dekat App Store dan juga Play Store juga. No bundles, no shortcuts. Only true adventure. Only in Ragnarok Origin Classic. And siapa-siapa yang nak cuba tier cup dia, boleh register. Ada link dekat bawah. Alang-alang tu kan, mencuba nasib jap. Select your goal. Okay, my goal is the final. Wah. Okay, kita ambil ni. Hatoro. Confirm. Once confirm, it cannot be changed. Let me think. Wah! I am Hatoro. I hereby swear my goal is the champion final prize. Tier cup 1 juta prize. Here I come. Let's go!